Hantu kembali lagi. Aunty Nolin, nampak macam pulau tu kan kawan-kawan? Ha. Nampak tak pulau tu adik-adik? Nampak. Itulah dia, Singapura. Wah, nampak? Dah dekat je tu. Ha, kawan-kawan. Sekarang ni kami sekali lagi berada di pintu masuk. Lagi satu pintu masuk ni. Pintu masuk ke Malaysia daripada Singapura. Di sini ialah Terminal Feri Tanjung Blungko. Boleh nampak banyak feri. Tu feri, ada boat sana tu. Sementara kami semua nak berjalan-jalan di sini, kawan-kawan, saksikan dulu News 8 Kids on 2. Saksikan. Jom. Selamat pagi kawan-kawan. Terima kasih kerana bersama kami di News at Kids on 2. Hari ini, kita akan mengikuti bahagian kedua laporan khas bertajuk Tabiat Membaca Akhbar. Dalam bahagian pertama semalam, ramai kawan-kawan kita telah menyatakan bahawa mereka tidak gemar membaca akhbar kerana ia kurang menarik dan sebagainya. Apa kata hari ini kita ikuti rakaman kru News at Kids on 2 yang telah berpeluang menemu ramah beberapa orang pelajar yang mengaku suka membaca akhbar. Mari kita saksikan bersama. Mengapa kamu suka membaca surat khabar? Kerana ibu saya selalu menggalakkan saya membaca surat khabar. Kerana suka mengetahui tentang isu semasa. Saya boleh mengetahui berita terkini. Apa ruangan kegemaran kamu dalam surat khabar? Sukan dan juga ruangan cerita artis. Sukan dan komik. Saya suka dalam bidang pemotoran, komik dan sukan. Bahagian pendidikan, cerita artis dan isu semasa. Kawan-kawan, seperti kata rakan kita tadi, akhbar memang padat dengan pelbagai ilmu. Bukan sahaja kita boleh mengetahui isu semasa yang berlaku di sekeliling kita, malah kita juga boleh merehatkan minda dan membaca cerita yang menarik ataupun mengetahui berita terkini mengenai sukan, artis ataupun hobi yang diminati. Selain itu, sebagai pelajar, kita seharusnya melengkapkan diri dengan ilmu. Membaca akhbar dapat melengkapkan kita dengan segala macam ilmu pengetahuan yang kita perlukan. Bagi yang tidak melanggan akhbar, gesalah ibu bapa untuk mula membelinya setiap hari. Bincangkanlah kebaikan membaca akhbar untuk seisi keluarga. Siapa tahu, tabiat membaca akhbar mungkin juga mengeratkan hubungan sesama ahli keluarga. Itu sahaja masa yang kita ada untuk bersama di News at Kids on 2 hari ini. Jumpa lagi minggu hadapan pada masa yang sama. Kawan-kawan, menarik betul pemandangan di sini kan? Tentu kawan-kawan semua dah tak sabar nak saksikan kartun ni. Jadi, sebelum kami semua sambung lawatan, kawan-kawan semua saksikanlah dulu kartun ni, kartun Tomika Hero. Saksikan!